Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dekat dalam blog Kayak Fishing Melaka dekat dalam blog TikTok. Okey, hari ni aku nak beritahu pasal kita ada satu boat trooper model baru version 2. Bukan model baru. Trooper version 2. Maksud dia didatangi dengan aluminum transom. Dan kita upgrade lagi rod holder belakang yang PVC kepada PVC keras rod holder yang keras, bukan yang lembik lagi. Kita upgrade. Okey, ada orang tanya aku, trooper ni walaupun dia dah kecil sikit daripada komando curl, tapi dia masih berat jugalah bang, dia orang kata kan. Okey, kaji punya kaji, sebab apa? Features keselamatan yang kita bagi sebenarnya dekat dalam boat ni. Apa tu feature keselamatan dia? Cuba tengok getah kat tepi ni, getah dekat bawah ni, getah dekat tengah, chamber tengah. Getah tu berat. Getah tu kalau 17 kaki, 17 kaki dah pergi 2 kilo lebih. Yang ini kalau keliling campur, yang ada getah tebal ni dekat boat ni adalah sebanyak lebih kurang dalam, tengok saiz lah kalau saya besar lagi panjang lah, lebih kurang dalam dekat 40 kaki. Features keselamatan ni, contohlah kata kita tak letak benda ni, kita tak letak yang bawah getah tu, boleh sangat. Jadi boat tu akan jadi ringan. Bila dia ringan pula nanti, bila tuan-tuan tarik dekat pasir tak semestinya dia hanya pasir, dia ada cengkerang, terkena dah bocor. Okay? Jadi kita tak nak macam tu lah. Jadi kita letakkan getah-getah ni supaya boat ni selamat, terjamin selamat. Okey, selepas ni kita akan keluarkan model baru tau. Ada 2 lagi model baru yang kita akan keluarkan. Okey, model trooper dan juga satu lagi model yang betul-betul all new. Bukan upgrade. Bukan facelift. Okey, macam kereta pula kan, bukan macam facelift. Bukan upgrade. Okey, kita keluarkan lagi satu model baru nanti, saksikan akan datang lah kita ada beritahu sekarang lah akan datang. Tapi yang model facelift yang akan datang, kita boleh beritahu awal. Okey, kita tak letak kita tak letak getah tepi-tepi ni kita tak letak, getah bawah tak letak, dekat chamber tengah pun tak letak. Kita tengok berat dia macam mana. Jadi kalau siapa nak sangat yang ringan, boleh beli yang itu. Yang itu ringan, yang ini berat sikit. Berat sebab apa? Lebih safety, lebih selamat, sama lah tu. Lebih secure pun sama juga. Dan segala-galanya lebih lah untuk anda. Kalau siapa yang tak nak getah-getah tu, bukan kata tak selamat, tapi risiko di tangan anda sendiri. Alright, so nanti kita jumpa lagi pada vlog-vlog akan datang. Hari ini saya nak bagi tu adalah getah, berkenaan dengan getah tepi ni. Alright, okay, itu saja.